Saya Razali Ahmad, CEO Alphatech. Nama saya Zamri bin Tubi. Saya salah seorang pengarah di Alphatech Global 19. Hai, nama saya Zainuddin. Saya merupakan COO Alphatech Global. Saya Romli bin Husin sebagai pengurusi di Alphatech Sdn Bhd. Penang, Negeri Johor. Bangsa Johor. Pulai Johor. Soalan ni sensitif untuk saya. Saya tahu ni raya di Melaka sebenarnya. Oh iya ke? InsyaAllah tahun ini saya akan raya di Kuala Lumpur. Sebab anak-anak pun ada berada di kawasan Kuala Lumpur. nasi tomato, lauk ayam merah, ayam ros. Buat sendiri ke? Buat sendiri lah. Mak saya confirm masak apa ni? Lupis. Kuih lupis. Buat sendiri lah. Itu mak saya punya signature dish tu. Waduh, enak kali. Keluarga saya yang pasti ada adalah lemang, dan selepas tu kena ada rendang daging lah. Rendang daging tu yang wajib. Wow. Masak memang saya punya kegemaran. Saya hari raya saya ada masakan yang tidak pernah tinggal. Namun masakan saya ialah mi no go to school. Sebab apa, kalau dia minta rencah dia, saya tak boleh bagi. Sebab saya kena buat sendiri. Pagi raya, sepanjang raya lah. Beraya dengan family. Lepas itu kita pergi beraya di rumah saudara mara, di keliling rumah tu. Di keliling rumah di kampung. Saya akan kacau mak saya kat dapur. Pasal mak saya ni jenis last minute. So pagi ni memang satu benda yang heboh lah kat dapur. Kalau saya pagi raya macam biasalah, mandi sunat dulu. Mandi sunat go. Lepas tu kita siap-siap. Saya tak makan pagi. Saya terus pergi ke solat dulu. Barulah balik ke rumah. Dan bila dah balik ke rumah, barulah kita makan bersama keluarga. Of course lah, pertama selepas pada mandi sunat raya dan sebagainya, the breakfast sebelum pada pergi ke masjid untuk main raya. Paling padu of course Kelantan. Nasi kerabu daging bakar. Pasal rumah saya orang Perak, jadi dia telah ajar saya makan lemang dengan rendang tok. Buat sendiri lah. Dia buat sendiri. Serius? Buatkan lemang sendiri. Mantap, Bib. Tak boleh lah, Melaka lah. Of course lah Melaka. Dia sebenarnya dia negara kita ni dah mix kan. Jadi sebenarnya kalau ikut negeri yang saya suka asam pedas Johor. Dan saya suka nasi biryani. Jadi saya memilih negeri Johor. Luaskan kuasamu. Sampai pindah kari lah kan. Itu saya punya favourite juga. Kemudian kalau daripada Melaka tu asam pedas lah. Kalau yang putih tu yang kita makan melt in the mouth tu. Apa nama? Terbakar. Kuih bakar. Betul-betul kuih bakar. Kuih bakar. Melt in the mouth. Kuih makmur. Satu lagi kuih batang buruk. Saya semua kuih raya saya makan. Tapi sebenarnya yang banyak memberikan saya impak adalah tak nanas. Lepas tu mak saya tiap-tiap tahun dia akan buatkan saya kuih cornflakes. Kuih raya nak sebut tak pandai. Nama banyak sangat tak kerti. Makan tahu nak sebut tak kerti. Biasalah Semain raya pergi beraya rumah saudara mara lah. Biasa itu jalan kubur tu. Kita ada satu nama dia Baraan. Tahu tak Baraan? Baraan ni rombongan dari rumah ke rumah lah. Saya dah tak ada tradisi lah. Pasal sebenarnya mak ayah saya ni dah dua-dua jadi orang tua kepada keluarga. Jadi kalau dulu betul saya balik ke kampung, tapi semenjak 10 tahun kebelakangan ni semua beraya di rumah saya. Jadi tradisi raya tu memasak je lah. Ampau raya. Cucu-cucu semua berbaris, ambil barisan, bagi. Kemudian anak pula bagi ampau kepada bapa. Dia gili-gili. Of course, ketika kecil-kecil lah selaku anak bongsu 9 adik-beradik, duit memang. Lepas tu
sama je start tahun. Selagi mak saya ada, saya rasa itulah kenangan yang terbaik. Wah, saya sebenarnya ni ada cerita jual mercun. Saya dulu jual mercun, saya bermodalkan RM300. Saya ambil, saya punya untung sampai ke RM7,000. Lepas tu saya berjaya menyelundup satu kancil. Kali pertama bawa ke Melaka, saya lepas RM3,000 lebih barang tu. Kali kedua saya ambil barang kancil yang sama, saya kena tahan dekat Spark. Habis barang. Polis tahan lah. Dia tanya, belakang tu kotak-kotak apa? Saya cakap, buku. Kau berhenti tepi. Dia buka je belakang punya bonet tu. Ini buku kau. Habis. Ada tahun yang anak-anak saya dapat berkumpul semua. Sangat gembira bila anak-anak ada bersama-sama dengan kita lepas hari raya. Bila raya ni kita rasa satu kegembiraan lah berjumpa dengan orang tua. Dia punya keseronokan tu dekat situ lah. Especially pada siapa yang masih ada orang tua ni, gunalah peluang ni. Bila raya tu sebenarnya kita kena imbas balik apa yang kita dah buat. Ya, bukan untuk kita bersyukuria, tapi sebenarnya untuk kita muhasabah diri. Masa raya itulah sebenarnya kita dapat merapatkan balik hubungan. Jangan kata adik-beradik saja. Sepupu sepapat yang dulu kadang-kadang, itulah masa itu makna raya lah untuk saya. Hari raya adalah hari yang penting bagi kita semualah sebagai seorang Islam kan. Dan dalam keluarga ni kita mesti ingat dia tidak selalunya aman. Dia ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi kita pada masa tu kita hidupkan balik hubungan kekuatan itu.